kuat mana pun kita kerja, sampai kita buang keluarga, sampai kita ketepikan anak-anak, kita halau anak-anak kita, you know what? Bila kita sakit dan kita tidak boleh lagi bekerja, walaupun orang kata, kau tetap kalau kau tak ada susah tau, kau lah harapan kami dekat sini, dekat HTM ni, kau lah kalau tak ada susah, satu hospital susah, dengan hospital lain pun susah. Kau orang lama, kau pengalaman kau tak ada orang boleh buat macam kau. Orang boleh cakap apa pun je kita, tapi the moment kita sakit dan kita tidak boleh bekerja lagi, satu benda yang kita kena terima, we are replaceable. Lupa. Apa? Ingat kalau kita tak ada ni, tutup hospital ni. Orang boleh cari orang lain pula lah ganti tempat kita pun masalahnya. Jangan grandiose narcissist sangat, rasa macam akulah yang paling gempak sekali. Kalau tak ada ni, Malaysia pun tutup. Wah, bukan main lagi. Tuan, terimalah hakikat. We are replaceable kat tempat kerja. Tapi kita tak boleh diganti posisi kita kat dalam keluarga. Sebagai ibu, tak ada ibu yang boleh ganti, walaupun ada ibu lain nanti. Faham tak maksud saya? Itu tetap, anak tu tetap keluar daripada rahim kita. So dia attachment dengan kita tetap tak sama dengan ibu-ibu yang lain. Walaupun kita dah meninggal, suami kita kahwin lain, tetap tak sama. Nampak tak?